Hai, selamat pagi. 11.37 pagi lagi. Okey, kita nak cerita hari ni pasal hotel dekat Pulau Pinang, dekat Pening. Okey, kita nak cerita hari tu aku pergilah dekat satu hotel ni. Hotel kat Pulau Pinang. Aku pergi dengan family aku, tiga family. So kita akan ambil apartment. Sampai je dekat sana maghrib tau. Nak dekat masa pukul 6 lebih macam tu, dah check in dan naik atas sekali. Yang hotel first kali aku dapat tu memang masuk je memang macam rasa macam tak bestnya. Lepas tu aircon pun problem, apa benda semua kan. Aku turun bawa balik. Aku cakap aku nak tukar, aku tak nak bilik tu. Okey lah, dia bagi tukar. So semualah turun kat bawah. Yang turun kat lobi, duduk kat situ orang. Yang naik aku dengan anak perempuan aku. Yang adik-beradik aku yang lain dah datang sebab aku yang uruskan semua. Sampai je dekat tingkat yang baru yang akan dibagi tu. Sampai je tingkat tu, dia cakap okey, bilik ni boleh. Dia tunjuk. Lepas tu dia cakap okey, boleh, okey nak tengok dalam. Lepas tu dia buka. Korang tahu, buka je pintu bilik tu, ya Allah, bau dia semerbak macam orang baru melepas masak. Lepas tu cakap dengan dia, masing-masing berpandangan. Aku pandang anak aku pandang aku. Lepas tu pandang dia pun pandang aku. Yang staff tu lah. Ada orang masak ke? Aku cakap dengan dia, ada orang masak ke? Memang bau tu kuat sangat. Baru lepas orang masak, kita buka pintu, bau orang masak memang kuat gila. Dia cakap, ada orang masak ke? Lepas tu dia cakap, no, tak ada sesiapa. Bilik ni, apartment ni memang kosong. Dia cakap tak ada siapa-siapa booking. Maybe orang atas, dia cakap dengan aku. Atau aku cakap, orang atas? Takkan orang atas. Sebab bau dia bila you buka je pintu terus, bau dia terus keluar macam benda yang lama, yang dah masak memang duduk kat bahagian dalam sekali. Kalau buka pintu, aroma dia keluar. Itulah dia baunya. Lepas tu aku cakap dengan dia, tak apalah, bagi yang lain. Aku cakap aku tak nak benda tu. Sebab aku intai pun memang gelap, memang tak ada orang duduk. Tapi masalahnya bau dia tak best. Sebab bau orang masak. Padahal bilik kosong lama. Aku cakap dengan dia, tak apa, saya nak bilik yang lain. Lepas tu dia cakap, tak mungkin lah ada orang masak. Saya rasa orang atas. Dia cakap, you jangan risau, mungkin orang atas. Dia cakap, tak apa. Saya tak nak bilik ni, saya tak nak apartment, saya nak apartment lain. Okey lah, dia macam pandang anak aku. Lepas tu cakap dengan dia, bilik lain. Okey, dia terus bagi aku bilik lain. Tapi kau tahu tak, masa yang dia buka tu, bau semerbak. Memang meremang gila bulu roma. Masalahnya macam orang tengah betul-betul masak. Kau rasa aku nak tak bilik tu? Memang tak lah. Aku cakap aku tak nak bilik tu. Lepas tu dia okey lah. Dia cakap tak apalah kalau tak nak, dia tukar ke yang bilik yang lain lah. Dia cakap memang seram. Memang hotel tu dekat Pening. Memang area dekat dengan pantai. Memang cantik view dia. Tapi itulah, mesti guys. Okay, thank you sudi dengar. Sebenarnya aku tengah tunggu anak aku. Anak aku ni dia tengah JPJ ni. So macam biasalah kalau duduk dalam kereta. Apa lagi, mestilah buat cerita seram. Okay, bye.